Hassan atau nama sebenarnya Haji Mat Hassan bin Munas merupakan seorang tokoh pejuang Melayu yang menentang penjajahan British di Kelantan. Beliau berasal daripada keluarga yang kuat pegangan agama dan pernah menuntut ilmu di Mekah. Hal ini menjadikan beliau seorang yang berilmu, berprinsip dan mempunyai jati diri yang tinggi. Dalam masyarakat kampung, Mat Hassan sangat dihormati. Beliau bukan sahaja dikenali sebagai seorang yang alim, tetapi juga sebagai pemimpin yang berani dan tegas dalam mempertahankan hak rakyat. Kemunculannya dalam novel Perwira ini amat penting kerana beliau menjadi simbol perjuangan menentang penindasan British, terutamanya apabila pihak penjajah memperkenalkan sistem cukai yang membebankan rakyat. Mat Hassan digambarkan sebagai seorang yang sangat berani dalam menghadapi penjajahan British. Keberaniannya dapat dilihat apabila beliau tidak gentar walaupun berhadapan dengan kuasa besar yang mempunyai senjata dan tentera yang lengkap. Berbeza dengan penduduk kampung lain yang takut, Mat Hassan tampil ke hadapan menyuarakan bantahan. Mat Hassan secara terbuka menentang pelaksanaan cukai oleh British. Beliau bukan sahaja menolak arahan tersebut, malah berani mengetahui serangan terhadap pihak British. Dalam situasi ini, beliau sedar tindakannya boleh menyebabkan beliau ditangkap atau dibunuh. Namun, beliau tetap memilih untuk melawan demi keadilan. Keputusan ini jelas menunjukkan keberanian luar biasa yang dimiliki olehnya. Seterusnya, Mat Hassan juga mempunyai sifat kepimpinan yang sangat tinggi. Beliau bukan sekadar berani, tetapi mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk bersama-sama menentang ketidakadilan. Kata-katanya diyakini dan tindakannya menjadi contoh kepada masyarakat. Penduduk kampung menjadikan Mat Hassan sebagai ketua dalam gerakan penentangan terhadap British. Beliau merancang strategi dan mengarahkan penduduk tentang langkah yang perlu diambil walaupun berhadapan dengan risiko yang besar. Penduduk tetap patuh dan setia kepada arahannya. Hal ini menunjukkan beliau seorang pemimpin yang disegani dan dipercayai. Selain itu, Mat Hassan juga seorang yang sangat patriotik. Segala perjuangannya bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi demi mempertahankan tanah air daripada dikuasai penjajah. Semangat cintakan negara ini menjadi pendorong utama tindakannya. Penolakan Mat Hassan terhadap sistem cukai British menunjukkan beliau tidak sanggup melihat rakyat ditindas. Beliau sedar bahawa cukai tersebut akan menyusahkan penduduk kampung dan memberi keuntungan kepada penjajah. Oleh itu, beliau bangkit menentang demi mempertahankan kedaulatan negeri dan kebajikan rakyat. Mat Hassan juga merupakan seorang yang sangat kuat pegangan agamanya. Setiap tindakan yang diambil bukan berdasarkan emosi semata-mata, tetapi berpandukan ajaran Islam. Ilmu agama yang dipelajarinya di Mekah membentuk kepribadiannya. Mat Hassan menganggap perjuangannya menentang British sebagai satu bentuk jihad, iaitu menentang kezaliman dan mempertahankan hak umat Islam. Dalam setiap tindakan, beliau memastikan bahawa perjuangannya selari dengan tuntutan agama. Hal ini menunjukkan bahawa agama menjadi asas utama dalam kehidupannya. Akhir sekali, Mat Hassan seorang yang tegas dan berpegang kuat pada prinsip. Beliau tidak mudah dipengaruhi atau berkompromi dengan pihak yang menindas rakyat. Walaupun berhadapan dengan tekanan, beliau tetap mempertahankan pendiriannya. Mat Hassan enggan mematuhi arahan British yang mengenakan cukai ke atas rakyat. Malah beliau juga
menolak sebarang bentuk kerjasama dengan pihak penjajah. Walaupun tindakannya tersebut boleh menyelamatkan dirinya daripada hukuman, ketegasan ini membuktikan bahawa beliau seorang yang berprinsip dan tidak mudah tunduk kepada kuasa luar. Kesimpulannya, watak Mat Hassan dalam novel Perwira merupakan lambang keberanian, kepimpinan dan semangat patriotik yang tinggi. Perjuangannya bukan sahaja menggambarkan penentangan terhadap penjajah, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai murni seperti keteguhan agama dan prinsip hidup. Watak ini wajar dijadikan teladan kerana keberaniannya mempertahankan hak rakyat serta maruah bangsa. Sekian daripada saya. Terima kasih.